dalam WhatsApp supaya ingat niat sebulan. Nah, pakat-pakat dalam grup WhatsApp keluarga dan sebagainya. Okey. Kenapa wajib niat pada waktu malam? Kalau kita niat petang tak boleh. Masih nak pergi beli kuih buka, niat sudah. Tidak boleh. Kerana Nabi kata niat itu pada waktu malam. Waktu Nabi kata debut dalam hadis, malam yujmi'in siyama malam yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa tidak mendatangkan niat dia pada waktu malam sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya esok hari. Hadis yang kedua, malam yubayyitu siyam, barang siapa tidak niat pada waktu malam hendak berpuasa, fala siyamalah, tidak ada puasa baginya esok hari. Apa makna malang? Malang ni min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar, daripada maghrib sampai subuh, tu orang panggil malam. Okey, jadi bila orang pagi dah malang lagi. Malang dah. Allahu akbar. Kita dah buka puasa lagi. Kita niat dah puasa esok. Kenapa? Malang. Atau sambil makan berbuka puasa, tengah kunyak ikan panggang duduk dalam mulut, ekor tu ikut hidung, kita pun niat, sah juga. Atau tengah minum air cendol, krok tu dalam hati niat pula esok, sah juga. Janji malam. Tapi kalau orang bang subuh dah baru niat, balik awal. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, subuh dah saja aku berpuasa esok hari. Tak ada dah. Wajib dia berpuasa, tapi puasanya tidak sah. Gitulah kita Ustaz. Kalau orang puang Ustaz, hak yang makzurah, mula-mula masuk bulan tu tak boleh nak puasa. Hari keempat baru boleh puasa. Okey, bila nak niat sebulan. Ya. Okey. Muslimat orang puang, dia ni 1 Ramadan tak puasa lagi. Dia haid hari keempat. 2 Ramadan haid hari kelima. 3 Ramadan haid hari ke-6. 4 Ramadan haid hari ke-7. Sucilah dia, contoh. Faham lagi? Malam 8 Ramadan tu dia nak niat sebulan. Boleh ke tak? Boleh. Silakan. Nampak? Kerana uzur syar'i, tak ada masalah. Ini jenis perempuan yang ada haid. Okey? Tapi kalau hak tak ada haid, dia hak 3 selendang, mak long, mak teknik, mak sunggat, mak denduk, mak jalan kokang. Tu tak ada masalah lah. Kerana tidak makzurah dah tu. Jalan pun dak apa betul dah. Okey? Gitu. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Seterusnya Ustaz, kalau seorang tu dia tidur, lepas tu dia makan sahur. Makan sahur. Lepas tu tengah duk kunyak-kunyak, Allahu akbar, Allahu akbar, bang subuh. Okey. Jadi hak ia makan tu kena kehek ke ataupun guanya Ustaz? Okey, bagus. Kita tengah makan sahur, masuk waktu subuh. Okey, boleh makan lagi ke tak? Kalau boleh makan lagi nak telang. Kalau tak boleh makan dah nak kehek. Okey, faham tak soalan? Faham tak pula. Nampak bengong. Tunjuk kau gitu mu faham ni. Muka bengong pula. Awak tunjuk faham sikit muka. Lepas ekspresi faham. Baik. Soalan dia, kita tengah makan sahur abang. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh dah. Hak dalam mulut boleh makan tak lagi? Kalau boleh makan nak telang. Kalau tak boleh makan nak kek. Jawabnya kena faham apa makna puasa. Kalau faham makna puasa baru boleh terjawab. Apa makna puasa? Puasa artinya al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi. Kita menahan diri daripada perbuatan yang membatalkan seperti makan minum daripada subuh sampai maghrib. Jadi bila orang bang dah subuh, masuk dah lagi waktu subuh, orang bang dah ke bang awal. Nampak? Kalau bang subuh lah, jangan bang tengah malam sahur. Okey? Kalau bang subuh, Allahu akbar, Allahu akbar. Faham? Kalau bang subuh dah, walau satu huruf Allah baru baru
Patutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak. Tapi bila baca tak, masuk dah waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, wajib berhenti makan. Hak dalam mulut, kalau telang juga, boleh. Tapi batal puasa. Nah, tapi kalau ada dua bank lain, contohnya di Stiu ni, di Pemasuri buat 2 kali bank bulan puasa. Satu pukul 5 untuk makan sahur, satu lagi pukul 6 masuk waktu subuh. Ini diamalkan di zaman Nabi. Bilal Ibn Rabah muazzin Nabi, dia bank, maknanya masuk waktu sahur. Afdal. Nampak lagi? Batu Nabi kata iza azana Bilal Ibn Rabah fakulu washrabu. Apabila Bilal Ibn Rabah azan, maka kamu makan dan minumlah. Ni ramai rakih ni ambil hadis ni, dia pergi makan bang subuh. Padahal Bilal Ibn Rabah bang sejam sebelum subuh. Faham? Masa orang bangun sahur. Nampak? Iza azana Bilal Ibn Rabah, nampak? Maka fakulu washrabu, makan dan minum. Hatta azana, sampailah mengazankan oleh Ibnu Ummi Maktum. Bila Ibnu Ummi Maktum hak mata buta bang, maka berhenti makan. Kenapa? Masuk waktu subuh. Nampak? Ini yang dikatakan kalau bang yang pertama boleh makan lagi. Kenapa di tanah Arab bang 2 kali? Kita di Tianu bang sekali je. Digi bahang hadis ni bang boleh makan lagi. Punuh ranah habis orang. Nah, ada satu lagi hadis yang lain berbunyi. Nampak iza sami'a ahadukum nidaa, bila kamu mendengar akan suara azan, nampak? Wal aniyah fi yadihi, dan air ada pada tangannya, fala yadha hatta yaqdiya ala hajatihi. Jangan berhenti lagi minum air sampai habis air baru berhenti. Nampak? Hadis ni maksudnya bang yang pertama pukul 5 pagi. Orang bang waktu tak ada masalah. Jangan bang Ibnu Ummi Maktum, bang subuh. Jadi kalau maknanya bang subuh mutelang lagi, hukumnya batal. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit tetap batal. Ramai orang dia baca dalam Facebook, dia tulis, tak apa kalau dengar orang bang nasi ada dalam pinggang, tak baik kita tinggal gitu. Kita kena perhabis. Lepas habis dah dalam pinggang, tak boleh tambah dah. Pasal orang bang dah. Punuh ranah habis puasa. Ingat, sebutir nasi saja. Lepas orang azan dah, atau masuk waktu subuh, mu tengok takwing, mu tengok jam, masuk dah. Makan juga sebutir nasi, batal puasa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey.